ramai pendatang asing tanpa izin. Kediaman mereka biasanya tempat-tempat macam ni. Oleh memang kita tak ada hasrat nak menyusahkan siapa-siapa. Seperti yang tadi dimaklumkan oleh Wadi Hari, ada beberapa perkara. Yang pertama, mungkin ada sebahagian keluarga terkeluar. Yang kedua, isu keselamatan sebabkan ramai pendatang asing tanpa izin lah, apalah partilah. Kediaman mereka biasanya tempat-tempat macam ni. Oleh itu kami perlu ada tindakan supaya kita dapat penyusunan semula. Yang ketiga, mungkin sebelumnya ada video yang ditularkan seolah-olahnya pihak kerajaan mengambil tindakan yang sangat tegas di sini. Tapi saya nak buat penjelasan di sini. Sebelum ni Pejabat Tanah cuma ambil tindakan kepada rumah-rumah yang tiada orang. Sebelum tu Pejabat Tanah sudah ambil buat bancian di kawasan ini. Oleh itu mereka tahu mana yang kosong dan mana yang ada. Oleh itu kita akan memberi masa dan yang seterusnya kami akan melalui PKPJ. Tadi kami pun sudah bincang dengan Expo Perumahan. Kami akan bantu supaya penduduk asal di sini mereka boleh mohonlah rumah mampu milik Johor. Mereka boleh ke laman web rumah buat permohonan. Mungkin Persatuan Tionghoa boleh bantu. Lepas mohon bagi kepada saya atau Wadi Hari, kami akan bincang dengan Expo Perumahan supaya bantulah keluarga asal sini mereka dapat tawaran rumah mampu milik tersebut, tetapi mesti ikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.